أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناني وأسلم به فهمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام يا حنان يا منان انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Taklah kamu semua berlomba-lomba gile badi dulu, kata Kelantan. Berlomba badi derah menuju pada keampunan Tuhan kamu, dan berlomba juga badi dan syurga yang lentangnya, lebarnya seperti lebar langit bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, yang telah pun disiap sedia untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua adalah kurnia Allah, kelebihan Allah, anugerah Allah yang Allah beri benda itu pada orang yang dikehendaki. Allahu dzul fadl azim, dan Allah mempunyai anugerah yang telah amat besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa saja musibah, mihnah yang menimpa kamu, baik di dunia ini ataupun di diri kamu sendiri, semua itu adalah dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'ah, belum daripada kami lakukan itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu adalah awal mudah kata Allah Taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenyataan tadi, iaitu sebarang musibah yang menimpa ni, baik di dunia, baik di diri kamu, memang dah ada di dalam mahfuz ini. Aku beritahu benda ni supaya kamu tidak pusing renyah terhadap perkara yang luput ataupun yang tak sempat kamu boleh, dan supaya kamu tidak galak ketawa dengan apa yang kamu dapat yang Allah beri pada kamu. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah memang tak sayang orang-orang yang sombong dan tunjuk agah. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang sombong, orang agah, ialah orang yang kedekut
Sudahlah dia kedekut, dia kempion orang pula supaya kedekut sama. Wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid. Dan mana-mana orang yang tak dengar kata, orang berpaling tak dengar kata nasihat aku ini, maka Allah Maha Kaya, tak pelahak padamu ya manusia. Dan aku ni maha terpuji, tak ada orang yang celah aku kecuali mu. Kau jenis tak erti. Subhanallah. Teman-teman sekalian, belum pada kita masuk ayat baru, terselah tengok ayat Al-Fahdah tu, iaitu minggu lepas Allah Ta'ala banding hidup dunia. Dunia maknanya dekat. Dana ya denu dunuwan wa dunia. Dunia orang Melayu panggil dunia, Quran panggil dunia. Dunia makna dekat. Hidup dunia, hidup dalam masa dekat dah. Bila kita sebut hak dekat, artinya ada sehak jauh. Hak dekat, hak jauh ni kena ada semua dalam kepala kita, orang Islam. Hak dekat, hak lain. Hak jauhnya, hak akhirat. Kena ada semua akhirat. Azab kubur, nikmat kubur, syurga, neraka. Kena ada semua dalam kepala. Sebab tu dalam Quran ni ada semua dunia akhirat. Hidup kita dalam politik ke, dalam cari harta ke, dalam cari pangkat ke, dalam cari rumah tangga, bini, bercerai, berapa pun kena ada semua dunia akhirat. Kok lala ni dunia dan akhirat akan datang. Moga seperti kita kata hari ni esok. Sebut kata hari ini artinya ada lagi hari hak tidak ini, iaitu hak itu, hak akhirat, hak esok kita panggil. Jadi hidup kita atas dunia ni biar ada semua hari ni, esok lusa tolak tu biar aku mai dulu. Supaya kita hak kita nak buat hari ni itu hasil daripada pelajaran atau pengalaman hak esok. Dan lagu mana nak depan masa depan ni ialah melalui fikiran kita. Begitu juga Tuhan kata hidup dunia ni manusia. Tak kira mana Melayu ke Cina ke putih ke orang Asia ke berapa, mu kena reti ni lahbun. Ada dua. Satunya la'ibun walahum wazinah. Itu dia. La'ibun walahum wazinah makna mana? Hidup mu atas dunia ni, kalau mu hidup ni tujuan dunia je, betul-betul mu ni mana? Kalau kita pergi kedai beli kapal terbang balik kanan. Kalau kapal terbang sekuatinya 20 juta, beratus juta. Kalau kapal terbang kita beli kanan kita gadoya ya. Padang mana? Hak kapal terbang sekuati beratus juta ni, hak kapal terbang sekuati. Begitu juga dunia ni, kalau mu tengok dunia saja, tak ingat dekat akhirat, arti mu ni mana? Tak reti lakon dengan benar dunia ni untuk siapa akhirat. Kalau mu hidup atas dunia ni meniaga, baik makah, baik muni, baik semayang, baik terabin dengan tujuan bekat akhirat, barulah mu ni orang panggil reality, kita panggil ni. Barulah mu ni orang yang faham keadaan. Itu Tuhan sendiri sebut pada kita supaya kita jadi hamba dia kena reti tarah dunia jauh mana sangat, dan dunia yang bawa ke akhirat begitu sekali pun. Tujuan nak wayak segala gerak bagi kita ni, kalau membuat kalau hidup ni tujuan nak hidup sini mati sini je bodoh. Depan ni orang ke akhirat ni lebih tinggi lagi. Sebab tu dia kata hujung ayat ni, wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun min Allah. Hak dunia ni mana semua, cari harta mana, bini beranak mana, tapi supaya hak mana ni tukar jadi realiti, jadi hak sebenar, mu kena ingat akhirat. Karena akhirat ni depan dua kali. Mu tak undur dah. Azabun syadid wa maghfiratun min Allah. Pertama mu depan azab. Kalau mu atas dunia lupa ke azab, akhirat kelak kamu jumpa azab. Tapi kalau mu duduk atas dunia ni ingat ke akhirat, mu akan berjumpa dengan maghfiratun, keampunan dosa. Apa saja kita buat, kalau salah sikit dengan Tuhan, minta ampun. Apa saja kita kata, kita makuf, kita mudi, kita bini, hatta kita bercerai, kalau tak kena dengan akhirat kelak, kita minta ampun ke dosa, minta maaf. Dan akhir-akhir ni hamba sebagai orang tua lalu didatangi oleh orang yang lakon cakap, lakon untuk laki, lakon bini, lakon jiran, lakon apa yang kontraktor, lakon tokek, lakon apa semua sekali, tak bayar gaji, janji nak bayar 10 riyal, ni bayar 2 riyal. Janji cinta berapa orang panggil cinta tak boleh lagi, tahu-tahu bini dua tak bayar.
Jadi benda lagu ni, ini orang lagu ni sah dari hidup dia sekat dunia. Tak ada ingat dah ke kubur, tak ada ingat dah ke akhirat.